So guys, overall kalau korang nak gunakan earbud ni memang sangat sesuai untuk dengar lagu, tengok movie dan kalau korang nak pergi bersenam. Sebab apa? Dia memang takkan jatuh, dia ada cakok dekat kita punya telinga ni. Buatlah macam mana pun, lompat ke, terbang ke, lari ke, memang takkan jatuh guys. So ini adalah salah satu alternatif. Kalau kita nak pergi gym, kalau kita nak pergi bersukan petang-petang, memang power gila. Bass dia pun power, noise cancellation dia pun power dan mic dia pun not bad. So guys, kalau korang berminat dengan Lenovo XT80 ni, korang tengok dekat back pening di bawah. Wow guys, ini lagi satu earbud daripada Lenovo model XT. Sebelum ni kita dah ada XT81 dan XT85 yang memang padu gila dari segi kualiti. Jom kita check XT80 pula. Dia ada bagi getah telinga lebih, satu charging cable Type-C, satu user manual. Dia agak besar tapi nampak kemas. So jom kita koyak dulu plastik dia. Cantik gila dia punya pattern dia. Okay, ni kat bahagian belakang dan dia menggunakan Type-C untuk nak charge. Dan ni bahagian depan dia. Tengok tu, logo Think Plus memang nampak cantik gila. Dia ada battery indicator guys kat depan. Dan inilah dia earbud dia. Memang rare, memang boleh sangkut dekat telinga. Memang cun dia punya design. So guys, basically yang ni bukan touch button. Dia ada physical button dekat sini yang mana kita kena tekan. Dan dua-dua belah dia berfungsi. Dia juga ada button untuk volume dekat bahagian atas, iaitu plus dan minus. So korang tengoklah tu, earbud dia memang sangat-sangat nice. Dan bahagian atas ni pun getah, memang mudah untuk kita nak bengkokkan ataupun lenturkan ke mana saja. So jom kita test on. Kita tekan je, nampak tak dia dah pun on. Alright, memang cun. So dekat sini kita akan koyak dulu plastik dia ni dekat terminal tu supaya kita senang nak charge. Alright, dia pun tengah charge guys. So jom kita test dia punya kualiti. Okay, bila masuk tu aku dah boleh rasakan dia punya noise cancelling dia power gila. So kita test lagi sebelah. Noise cancelling dia memang power gila. Bunyi persekitaran aku dah tak dengar dah sekarang ni guys. So bagi aku bila pakai ni memang seronok dengan dia punya experience noise cancellation dia. Ini belum lagi full tapi bagi aku dia dah cukup power dah. Sebab apa, bunyi persekitaran kita tak dengar, jadi bunyi muzik tu memang kita dengar seketul-seketul. Memang best, memang jelas. Kalau kita buka full volume dia memang agak kuat. Ada noise cancelling yang power dan juga kekuatan muzik dia pun kuat. Okay, aku dah pun test dia punya mic quality. Kalau kita biarkan dia di telinga dan kita bercakap dengan nada yang kita bercakap biasa, mic dia sebenarnya dia agak kuat dan kita boleh dengar dengan baik, cumanya dia ada sedikit interference. Tapi kalau kita keluarkan sebelah dan letak di depan mulut macam ni, suara dia memang clear gila.